Makhluk ini sahaja yang mempunyai intelektual tinggi, yang mampu mentadbir dunia sesudah itu, mampu menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Sejarah bukan hanya bermula ketika Masih, tetapi ianya telah bermula sebelum alam Masihi lagi. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sehinggakan di dalam keadaan yang getir pun baginda mampu untuk menyampaikan dakwah bahawasanya nabi-nabi sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bukan Yahudi dan Nasrani. Bahkan agama mereka ialah agama Hanifan Musliman. Mereka ialah orang Islam. Bersama saya Profesor Dr. Saleha Yaakob di dalam Genealogi Adam.